ada apa-apa persoalan, ada apa-apa ilmu nak tanya, boleh tanya pada Encik Faizal. InsyaAllah Encik Faizal akan kongsikan, okey? Seperti rakan-rakan yang saya pernah bawa sebelum ni. Okey? InsyaAllah. Jadi saya silakan pada Abang untuk kami taklimat sikit pada Saya Faizal Umar. Saya mula buat kebun ni lepas saya ambil medical board 2014. Saya fokus dekat kebun lah. Permulaan ni sebagai cangkul. 1 minggu 3 batas. Lepas tu saya beli ventilator. Ventilator bolehlah kira mudah lah kerja kita. Lepas tu bila saya dah rasa dah keperluan penting untuk beli kereta, saya beli kereta untuk mudahkan kerja lah. Jadi sekarang ni memang operasi dengan kita, baca sendiri. Fokus kat sini maman dan jagung, tu meja je lah. Maman dan jagung. Bila kita tanam sayur, kita tak boleh terus tanam sayur. Pasal tanah tu kita kena olah untuk nak bagi tukar untuk jaga tanah. Kita boleh tukar dengan kacang, dengan bending untuk pulihkan tanah balik. Bagi terlalu padat kan. Tapi saya guna setiap 3 musim maman, saya tukar je. Lama pun tak pandai nak kerja. Lama je lah kita tengok tu apa nak perlu dibuat mula kan. Yang kan memelukku dalam suka dan duka, tak peduli dunia menguji kita, dia tetap ada, tak akan berubah. Lepaskan aku dari kisah yang perih, biarkan cinta menghapus pedih. Tuhan tuntun aku padanya. Dia pakai besi je. Dua lagi 9 Tambah lah Dia pakai sikit je satu penutup ni. Maknanya satu tong ni kita boleh habiskan satu kebun balik. RM4 pun baru boleh lah. Ada tak dia sebenar? Racun yang kita guna semua memang tak rosakkan tanah lah. Tapi bila kita gunakan banyak baju organik, baju lalu menghilang, bukan yang pergi tanpa alasan. Aku hanya ingin yang bertahan, menemani hingga akhir kehidupan. Cukup satu cinta untuk selamanya, yang kan memelukku dalam suka dan duka, tak peduli dunia menguji kita, dia tetap ada, tak akan berubah. Cukup satu cinta yang mencintaiku selamanya. Tapi kalau tempat tuan-tuan ada pulang kita kena cari makan mungkin TV. Bang, dia Maman Negeri Sembilan je lah ada. Negeri lain ada. Negeri lain ada tapi dah mula dah dia orang makan maman dah. Negeri Melaka ada. Tapi dia punya apa dia origin dia sinilah Gemencih. Kat Gemencih ni kalau hari raya tak ada maman memang jadi besar. Jangan buat gila, jangan buat gila. Itu pasal kalau kat sini bila kita letak maman dia punya jarak awan tu kanopi dia boleh buka tu. Selain daripada tu kita jarakkan benih tu macam saya cakap lah, yang racun ni kena guna. Ini anggaran 12 jam semai. Paling elok ni next day pun boleh lah. Itu untuk nak bagi kita kerja mudah. Kerana bila lepas kita semai maman, kita boleh relax. Siram dia. Daun pun tak naik lah. Bang, maksudnya daripada satu pokok ke satu pokok tu dia macam mana? 2 kali 2, 3 kali 2. Itu jengkal. Satu kaki. Dalam luas 2 kali 2. Kita cuma ambil benih maman satu kubik je. Satu kita ambil macam tu je. Kita jangan genggam. Genggam. Ni semai sembuh je. Apa? Serak je. Serak je.
Ada juga cara satu lagi cara gunakan botol. Itu pun boleh guna juga. Kita gaul benih dengan pasir, masukkan dalam botol mineral, nanti kita tebuk untuk tadi dah kita rendis je lah. Itu boleh juga. Macam-macam cara kita buat. Ada Tengok kita tanam sawit. marah. Kita campur pasir. Biasa. Kalau kita dah biasa main kerja-kerja lah. Macam saya cakap dekat tuan-tuan kan. Okey, jarak dua kaki anggaran dua kaki. Kan? Sikit je. Mana ni je? Mana? Kecil je. Ini untuk anggaran 2x2 punya saiz. Maknanya bila kita melangkah tu, kita dah tahulah ni jarak 2 kaki. Ini 2 kaki lagi. Tapi kalau kita dah main, kita main jalan. Tak ada lagi. Nanti kita boleh siram. Dia bajak ni kita tak nampak baju dengan tanah tu seolah macam dia sekali. Paling cantik kita ambil 26 hari. Sama bulan. Kalau harga RM47. Kalau seminggu kita dapat RM300. Cukup seminggu je lah. Sebelah petang tu kita nak buat ke malam dah sejuk. Pagi besok kita siram lagi saja. Lepas tu tengah hari tak payah siram. Petang kau lepas asar baru kita siram 5 minit satu line. Satu line sprinkler lah 5 minit. Pasal kita bawa ke malam tu dah sejuk lah. Jadi tak perlu banyak-banyak air. Assalamualaikum. Yang saya pegang sekarang ni Tinggi ayam tak? Kita kena tengok juga sebab tinggi ayam ni ada yang panas. Ada yang dah lama kan. Kepala ayam kan dah lama kan. dia ambil masa lebih kurang 26 hari. Sebab ayam 26 panas hari paling cepat dia akan tuai hasil. benda dia lambat tumbuh. Maman Dia akan tenggelam ke Maman. dalam. Lepas tu 28 hari. Maman dekat ni masa serat tu dia kena nipis. Maman ni bagus. Maman saya caburan. Saluran pipe air pancung, seluruh tanah ada air pancung. Ini pokok yang dah ditebang akan disemai baru. Sebelah sana belum putih lagi. Kita akan simpan 18 ke 20 kilo tu je. Lebih sikit. Pasal apa? Benih ni sebenarnya boleh simpan lama. Tapi cara simpan dia. Cara nak simpan benih ni bagi tahan lama, kita masuk dalam botol, masuk dalam botol. Kalau nak senang, cara botol mineral yang kering tu, masukkan benih tu dalam botol mineral, masuk botol. Tahan 2-3 tahun je. Macam tanahnya memang dah gembur. Maknanya yang tumbuh nanti yang sajalah. Maman saja akan tumbuh. Ini boleh buat benih lagi tu banyak pokok. Macam ni dah boleh tambah. Paling cantik permintaan orang nak kalau belah gemas belah gemas dia nak maman yang baru pecah bunga 26 hari. Kalau gemencih dia nak yang 28 ke 30 hari bunga dah tinggi. Dia Ya kalau macam ni boleh jual ke? Kalau tak boleh jual dah. Dah tua dah.
Itu ambil apa? Ambil benih. Ambil daun mana? Belum ni dengan dia lama kan semua sana. Eh, kakak punya TikTok ada kak? Ada betul. Ni air sungai, air sungai. Cara semai benih maman. Dan untuk tabur saja ada punya benih. Tak nak bagi depan Kalau tak. Kalau tak nanti sekarang habis yang tu. Macam tu. Elok mana? Menggunakan sistem solar untuk pakai elektrik. Pagar menggunakan sistem solar. Seluruh kebun menggunakan sistem pagar sistem solar. Dia pakai ni yang satu lah. Itulah dia punya polarity, positif negatif. Cuma kat sini
kena ingat satu benda. Yang ini yang murah ni RM10. Yang hari tu saya beli RM60. Satu hari je nyawa tu. Saya suruh anak saya pasang, saya terlupa. Connect dengan bateri dulu. Connect kat bateri, nanti dia akan indikator dia akan nyala. Dah menyala, baru masuk solar. Jangan masuk solar dulu. Kita scrap, masuk solar, kita lekat kat bateri. Short. Terus. Indikator mesti menyala. Itu memang pantang untuk tu. Kalau kita nak belajar, tapi ni sebab saya dah belajar, saya dah kena, kita minum dekat. Jangan buat mistake yang sama. Pasal ini yang murah RM10. Yang nanti saya beli tu, saya upgrade sikit beli yang RM60. Kan? Satu hari je nyawa dia. Masuk bateri dulu baru solar. Masuk bateri dulu, ingat tu. Bateri dulu baru solar. B dulu baru S. Bateri, B, itu baru lah. Kan S baru. Okey, lawatan telah habis. Untuk gerakan balik. Hasil tuai hari ni dapat benih maman. Kembali tanam dekat Hebat.